Cek 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 1 2 3. Halo semuanya cuy, bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel kesayangan korang, Hafifi Marzuki. Yo, jadi hari ini kita mulakan macam biasalah guys. Kita akan mengadakan giveaway lagi buah melon 1 bilion. Siapa yang nak, siapa yang nak, siapa yang nak, boleh komen username korang dekat bawah. Lepas tu add username Abang Hafifi Marzuki. Terus masuk dekat server saya dan saya akan bagi buah melon berharga 1 bilion. Macam biasa. Ini dia kalau korang tak percaya. Untuk ni, how much is this worth tu? 1 bilion tu kan, kosongnya banyak tu cuy. Dan banyak lagi by the way buah melon saya, banyak lagi. Kejap saya tunjuk dekat korang. Melon tu banyak cuy. Itu dia. By the way ada yang dah menang giveaway tapi diorang tak nak add saya guys. Mungkin diorang tak perasan ataupun apalah. Jadi mana yang cepat dia yang dapat. Okey, itu dia. Kita masuk ke tajuk kita hari ini. 5 sebab korang kena tanam pokok lilac ataupun tumbuhan lilac yang boleh korang dapatkan dekat mana? Dekat event kali ini, iaitu event apa ni, Swamp Bee ni, Swamp event ni dekat sini ni, dekat seed yang flower seed pack ini. I want to trading. Saya tunjuk dulu dekat mana ni. Dekat flower seed pack ni korang boleh dapatkan, iaitu pokok lilac. 5 sebab kenapa korang perlu tanam pokok lilac guys. Ini dia sebab yang pertama, pokoknya cantik. Pokoknya terlalu cantik dan terlalu indah dan terlalu berseri-seri di hari ini tu pokok lilac ini guys. By the way, ini adalah pokok lilac semuanya tu. Boleh panjat lagi tu sampai atas. Itu dia sebab yang pertama, pokoknya cantik. Sebab yang kedua, harga pokoknya, harga bunga lilac ni mahal guys. Mahal dan boleh sampai berbilion-bilion. Kalau korang biarkan terkena mutasi, lagi mahal cuy. Sebab yang ketiga apa guys? Sebab yang ketiga, korang boleh gunakan sprinkler method. Mana yang belum tahu sprinkler method tu apa? Korang perlu ada basic sprinkler, godly sprinkler, advanced sprinkler dan master sprinkler. Lalu korang letakkan di sini ketiga-tiga sprinkler ataupun keempat sprinkler tu. Lalu korang log out seperti mana yang saya dah ajar banyak kali sprinkler method di video-video saya yang lain. Itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat apa guys? Sebab yang keempat dia jimat ruang cuy. Dia jimat ruang. Korang tahulah masuk jimat ruang. Ada pokok mahal tapi ruangannya tak jimat kalau korang guna sprinkler method. Seperti contohnya pokok lemon ini, moon melon dan moon melon. Moon melon ni kalau korang gunakan sprinkler method, buahnya sangatlah besar sampai terkeluar-keluar daripada map Grow a Garden cok. Itu dia sebab yang keempat, jimat ruang. Kita masuk ke sebab yang kelima. Laju kali kau menerangkan bang, laju kali kan. Saya tak suka banyak cincong, banyak cakap guys. Saya terus terangkan guys 5 sebab kenapa korang perlu tanam pokok ni kalau korang nak jadi billionaire. Serius saya cakap, tanam pokok lilac ni. Sebab yang kelima, pokok ni jadi limited sekejap lagi. Sebab apa? Sebab event ni kalau dah habis, korang nak dapat flower seed pack daripada mana guys? Tumbuhan lilac ni cuma boleh didapatkan daripada flower seed pack. Okay, ada yang faham ke sampai situ? Ada yang faham? Jadi guys, kita sambung lagi video kita ini dengan menunjukkan korang betapa mahalnya pokok ini guys. Okay, saya akan kutip. Saya collect ni guys untuk buktikan kepada korang by the way. Okay, bonus guys. Sebab yang keenam, tumbuhan ini bukan sekali petik guys. Korang boleh petik berulang kali. Sebab apa? Sebab dia ada ibu dia. Apa maksud ibu dia guys? Siap, saya petik dulu lah. Banyaknya. Apakah ini boleh jadi giveaway ni? Okay, ini. Itu dia. Mana abang dapat rekun lah daripada naik egg. Itu dia. Ini kan tu. Yang ini dah tak boleh dipetik. Ini adalah ibu segala ibu daripada pokok lilac. Okay, jadi kita akan terus pergi ke sel dan kita akan cuba tengok lilac seberapa mahal yang terkena ni. Wah, ini kecil guys. Berapa kg ni? 2 kilo ni. Saya tengok harga dia. How much this is worth? Tengok harga dia guys. 3 juta cok. Kecil macam ni 3 juta guys. Cari yang besar-besar lah sikit ini. Mana yang besar-besar guys? Dekat sini lah. Mana tadi? Lilac. Saya tunjuk sekali, showcase terus saya bagi dekat korang ni.
12 kilo. Iya betul guys, ni 12 kilo guys. Ada 15 kilo tapi frozen. Cari yang besar-besar lah. Ni. Wah ini apa ni? Wah ini boleh dicuba ni. Itu dia. Frozen dengan gold dengan shock. Kita tengok harga dia. Got anything to sell? Are you ready guys? How much is this worth? Tuh 1 bilion bangke. 1 bilion cok. Wah 1 bilion daripada lilac ini guys. Wah ini boleh jadi giveaway ni nanti. Siapa yang nak ni? Siapa yang nak? Alamak agak nge-lag guys. Nge-lag cok. Ini berapa ni? Tuh maksud saya inilah guys. Dia mahal cuy. Ini berapa ni? 78 juta. Wah ini cuma ada 3 mutasi guys. Shock, frozen dengan gold. Padahal saya tak fokus sangat ni. Sebab baru berapa hari kan. Adalah dalam sehari setengah macam tu saya tinggalkan. Wah ini ada void touch lagi. Wah ini agak lain ni. Coklat. Kalau coklat cok. Kalau coklat cuy. Ini berapa harganya ni guys? Kita cuba tengok ni. Berapa harganya ni? Yang coklat-coklat ni 109 juta. Wah mantap. Ini 109 juta guys. Boleh cecah bilion tu. Tadi tu yang ini. Wah ini macamnya mahal ni. Sebab dia ada frozen gold tapi tak ada shock. Kalau tak ada shock mungkin dia agak kurang lah harga dia kan. How much is worth? 86 juta. Okey, kebarang kalian untuk dapat berjuta-juta sangatlah tinggi menggunakan tumbuhan ini guys. Ini 1 bilion cuy. Yang tadi 1 bilion. Sekejap saya cari lagi ni. Wah ini besar-besar ni. Wah ini yang besar-besar ni. Kita cuba lagi ni. Showcase. Korang tak suka ke? Tengok ni harga dia berapa? 74 juta. Yang ini saya rasa ni pun juta-juta lah guys. Juta-juta sebab dia tak gold ni. Kalau dia gold mungkin lebih mahal kan. Kalau ni berapa ni? 1 bilion guys. Saya dapatkan 2 pohon lilac 1 bilion cok. Ini berapa ni? 1 bilion ke? How much is this worth? Tengok tu 80 juta. Jadi itu adalah harga-harga pokok lilac. Itu adalah 5 sebab kenapa korang kena tanam pokok lilac ni sekarang. Dapatkan pokok lilac ni bukan susah guys. Dia punya peratus persen dia untuk dapatkan sangatlah tinggi guys. Bukanlah rendah, memang sangat tinggi untuk dapatkan pohon lilac ini. Orang banyak lepas pandang dekat pokok lilac ni. Mungkin sebab ialah dia bunga. Dia bukan buah kan. Sebab dia bunga jadi korang lepas pandang. Padahal pokok ini sangatlah membantu untuk korang jadi kaya raya. Kaya berbilion-bilion duit. Macam itulah. Kita tengok ni. Wah ni boleh beli lagi ni. Pokok lilac ini 20% untuk korang dapatkan guys ni. Ni 20%. Jadi sangat tinggi. Jadi saya dapat ni ini 1 bilion dan 1 bilion tu sudah saya buktikan sekali kan dengan showcase saya ni. Memang terbukti pokok lilac ini adalah pokok orang-orang kaya. Okay. Jadi sampai situlah untuk hari ni 5 sebab kenapa korang kena tanam pokok lilac sekarang juga. Mana yang nak buah 1 bilion ataupun apa ataupun itu cepat dan padat korang komen username korang dekat ruangan komen. Tonton video ni sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Okay, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Enjoy.